cara untuk apa ni finishingnya. So, dekat sini adalah untuk nak rancang. Kita dah standby untuk spray ni. So yang ini kita akan tinggal dekat owner lah, supaya dia boleh rancang lah. Kemudian kita berlaku salah lah. Kalau ada kesan apa ni, barang-barang tajam tu kena aluminium ni dia akan mencalar. So yang ni kita akan tinggal dekat owner lagi. Kat sini storage di bahagian dalam masuk dekat lagi storage. So ni ada lock lah, dua ni. Ni free key lock. So boleh lock bawah dan atas. Atas pun sama ada lock. Dia pasang lock. So dekat sini, di bahagian sini kita boleh duduk lah. Okay. So yang mana berminat boleh Roger aktifkan adjust. Okay. So untuk yang ni saja dekat pucung tirai. So yang mana berminat boleh Roger dekat bawah. Okay. Untuk yang ni kita menggunakan aluminium lah. Konsep dia aluminium lah. Sama juga di bahagian tepi pintu. Lepas tu body block lah kita menggunakan. Lepas tu leadership. Okay. Kenapa kita guna aluminium? Sebabkan hujan dia akan terbias. Okay. Jika laminate pun tahan, tapi dia tak tahan dengan matahari. Bila panas dia akan apa ni gelembung lah. Sebab apa ni gam dia akan cair. Okay. So di bahagian dalam dia buat sekali show rack dengan TV cabinet. TV cabinet dekat sini lah. So kita dah tunjuk sebelum ni ada TV cabinet di bahagian sini lah. So ni boleh buka, ada plug part. So untuk dekat dalam ni menggunakan laminate lah. So dekat sini kita buat curve lah, supaya dia tak tajam. Kalau ada kanak-kanak pun sesuai lah. Kalau tajam tu tak ngam lah, tak ngam. Okay. So simple tapi nice lah, sampai atas. Untuk yang ni material dia lockbox tambah laminate. Okay. So yang mana berminat jangan lupa like, comment, follow, share. Okay. Harga termurah di muka bumi dan di muka bumi di dunia. Okay. Apapun janji jual lucu.